Okay, hi, this is Fairuz. Okay, untuk isu berkenaan dengan business name, sekiranya ada lebih daripada setting dia, so user just pergi dekat bahagian list. Okay, this one kan, okay, kita punya original setting. Okay, this one. So, bisa kata kat sini kami letak dalam 3 row. So, bisa kata user nak buat penambahan, user tak boleh insert dekat bahagian sini sebab dia kita nak pastikan dia punya formula ataupun data akan auto generate dekat bahagian invoice tadi. So, cara dia adalah user kena insert dekat row terakhir dia. So, macam ni. Okay, insert, klik kanan, insert. So, means kat sini user kena adjust dia punya size of row. Okay, dan user boleh insert dekat sini lah. So, contoh katakan, okay, kita letak, sekejap okay, name. Okay, so then, dekat sini, okay, kita letak name 1. Sekejap. Okay, name 1. So, then kalau kita pergi dekat bahagian this one, invoice. Okay. So, kat sini kita boleh panggil. Okay, this one name 1. Okay. Okay. So, katakan kita nak letak lebih daripada tu. Dan user step yang sama. User kena insert dekat bahagian sini. This one juga. Supaya nanti dekat bahagian invoice dia akan panggil. So, user boleh adjust size apa semua. Dan seterusnya pun macam tu juga. So, after that, user pergi dekat bahagian invoice. Okay, this one. So, kat sini kan. Okay, kejap. Okay. So, dia akan panggil nama seterusnya. So, itu step dia. Okay. Insert dekat bahagian this one lah. Kiranya insert bahagian this one dekat sini. Okay, bukan dekat bawah ni. Untuk kita pastikan data akan auto generate. Okay, nanti cuba tengok. Thank you.